Okey, sebelum kita meneruskan majlis kita pada malam ini, kita buka dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kita dipertemukan sekali lagi dalam sesi kelas kelas kesihatan dan juga manfaat produk-produk Forever Living. Okey, sebelum kita memulakan majlis kita, okey Kak Bati jemput lagi minta tuan-puan semua sebab quorum kita ni masih tak cukup lagi, baru 14 orang kan. Sepatutnya ramai lagi boleh join kan. Boleh panjang-panjang kepada anda punya kenalan, anda punya prospek, anda punya ahli kawan-kawan baru yang mungkin anda dapat daripada TikTok ke kan, untuk turut serta bersama kita ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kafini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua? Ahli-ahli yang masuk, ahli tim yang masuk ke dalam yang awal masuk ke dalam Zoom kita pada malam ini. Kalau sihat kan? Tulis 2 kat dalam komen tu. Sihat ke semuanya? Sihat ke? Semua. Memang sedang berada dekat depan skrin ke ataupun ada yang tengah bergolek ke? Hopefully tuan-puan semua kena siap sedia ya pada malam ini dengan buku catatan, dengan nota, dengan pen dan kertas supaya boleh mencatat kita punya segala nota-nota ilmu yang Kak Bati bakal sampaikan pada malam ini. Anda kata kalau anda sedang kalau anda tidak bersedia di sudut kemunculan anda tu anda punya fizikal anda kena tutup lah kena tutup dekat bahagian, kena waspada dekat bahagian kamera, jangan terdedah supaya nanti ternampak aurat pula kan. Kalau lagi bagus kalau anda boleh bukakan anda punya kamera supaya boleh terus nanti lebih banyak ilmu kan, lebih berkat ilmu tu kan. Okey, Kak Bati nak pesan sekiranya anda ada sebarang soalan and boleh tulis kat ruang komen dekat kat ruang chat tu. Nanti di akhir sekali sesi penerangan kita ni Kak Bati akan bacakan ya. Tapi jangan tulis sekarang, nanti takut Kak Bati tak boleh nak scroll daripada awal. So nak dekat akhir nanti kalau anda ada sebarang soalan boleh tulis kat ruangan komen, kat ruang chat tu. Nanti Kak Bati akan bacakan dan akan jawab soalan anda. Okey, so insya-Allah pada malam ini seperti yang anda boleh nampak daripada poster yang mungkin dah sampai ke dalam WhatsApp anda semua kan. Okey, hari ini insya-Allah Kak Bati akan berkongsi kepada tuan-puan semua berkenaan tentang stroke. Stroke Okey, kenapa Kak Bati sebut tentang stroke ni 1 minit yang boleh ubah seluruh hidup? Sebab apa tahu? Sebab memang stroke ni lah satu keadaan yang mana kalau kita lambat 1 minit, hidup kita sangat-sangat akan berubah secara totalnya. Ya. Okey. Ya. Boleh Kak? Okey. Alright, so sebelum Kak Bati teruskan kita punya kelas, bagi siapa yang tak kenal Kak Bati lagi, ada tak kat sini yang orang baru? Kak Bati nak tengok kat sini, ada tak kat sini yang belum join Forever Living? Kalau belum join kan, tulis 3 kat ruang komen tu. Belum join kita punya kita punya platform Business Forever Living ni. Kita punya inilah grup kita ke, belum join, tulis 3 kat ruang komen. Ada tak orang yang baru join? Belum join. Maksudnya tak pernah bayar RM90, tak pernah join, kini baru first time jugalah nak join kelas Kak Bati ni. Ada tak? Tak ada. Ni semuanya orang dah pernah join lah ya. Orang yang pernah join. Kalau siapa yang pernah join, cepat-cepat PM ahli-ahli anda, anda punya prospek untuk turut serta. Sebab Kak Bati nak bantu anda untuk menerangkan kepada prospek anda tentang potensi macam mana produk-produk Forever Living ni boleh bantu untuk kita sihat dan juga bantu kita secara tak langsung boleh menjana income juga ya. Okey, sebab apa tahu? Sebab penyakit ini, penyakit stroke yang Kak Bati akan cerita pada malam ini pun, sekiranya kalau kita tak ada cukup simpanan kan, so itu yang jadi susah
untuk kita nak menjalankan rawatan. Okey, sebelum Kak Baiti teruskan Kak Baiti punya presentation pada malam ini, Kak Baiti perkenalkan diri Kak Baiti bagi siapa yang belum kenal. Okey, nama dia beri Nurul Baiti binti Ahmad Zairun. Boleh panggil Kak Baiti. Kak Baiti berasal orang Perak, daripada Perak. Ada tak siapa-siapa sini orang Perak? Ada tak siapa-siapa sini yang datang daripada Batu Gajah? Ya. Okey, kalau ada terus ada kat komen tu. Datang pada Perak. Perak kat mana? Lepas tu Kak Baiti ni pernah mendapat pendidikan, dapat degree ijazah kejuruteraan kimia Universiti Putra Malaysia. Lepas tu pernah jadi engineer berapa tahun. Dan Kak Baiti ada pengalaman selama 12 tahun dalam bidang rawatan alternatif bekam dan akupuntur. InsyaAllah Kak Baiti berkongsi pengalaman Kak Baiti pada malam ini kepada anda. Sepanjang 12 tahun Kak Baiti berkecimpung dalam bidang bekam dan akupuntur ni, rawatan alternatif ni, memang penyakit stroke ni lah yang paling banyak yang datang ke pusat bekam Kak Baiti. Yang mana diorang tu nak menjalankan rawatan pemulihan. Ada yang selepas seminggu, ada yang selepas sebulan, ada yang selepas bertahun-tahun lamanya. Tapi biasanya bertahun-tahun lama tu kita lah datang ke rumah dia lah kan. Sebabnya biasanya bertahun-tahun lama tu memang diorang tu dah bedridden kan. Baru ada kesedaran untuk mencari alternatif. Ya. So alhamdulillah hasil daripada ilmu ini Kak Baiti bantu orang sihat kan, dan bantu orang lain juga untuk menyihatkan orang lain. Alhamdulillah Allah izinkan dapat kejayaan selama 9 tahun Kak Baiti dalam bisnes Forever Living ya. Okay, dan Kak Baiti doakan semoga anda semua yang masuk dalam Zoom ini, insyaAllah anda juga insyaAllah dengan ilmu yang Kak Baiti kongsikan, anda belajar, anda praktikkan, anda tolong orang sihat kan, anda selamatkan orang kat luar sana yang menderita penyakit stroke ni. InsyaAllah mudah-mudahan anda juga dapat kejayaan malah lebih daripada itu. Ya. Apa ni? Kenapa ni? Tak ya, Kak Baiti tak faham dah. Kak Baiti Papa biar dia punya ni. Stop share jap. Korang nampak halangan tak? Ya. Share. Nampak tak korang? Nampak ya? Sekejap ya. Ada yang sedang bercakap tu. Terpaksa mute all. Okay, alright. Okay, nampak ya sekarang slide ini? Okay. Okay, so tengok ya kat sini. Anda kata kalau tiba-tiba mulut anda sengit, mulut anda sengit, tangan lemah, percakapan tak jelas, apa yang kita perlu buat? Adakah kita kenal pasti stroke dah datang? Kan? So sebenarnya stroke ni adalah kecemasan perubatan. Lagi cepat kita mendapat rawatan, lagi cepatlah kita boleh mengurangkan kita boleh ada peluang untuk mengurangkan komplikasi. So maksudnya stroke ni memang dia masa dalam kalau WHO dia cakap masa adalah otak. Setiap minit sangat berharga. Maksudnya kat sini kalau orang kena stroke kan, dia memang kena cepat-cepat bertindak. Dia tak boleh lewat 1 minit sebenarnya. Kalau lewat kan nanti dia itulah jadi akan ada komplikasi yang lebih teruk sekali. Okey, so kalau perkara benda ni kan, maksudnya tiba-tiba mulut sengit, tangan dia lemah, percakapan lemah kan. Kalau benda tu berlaku pada pasangan kita ke, ataupun sama ada suami ke atau isteri, ataupun berlaku pada mak ayah kita kan pada malam ini, apa yang kita kena bertindak, apa yang kita kena buat so itu yang kita kena, insyaAllah pada malam ini kita akan belajar dan bagaimana kita nak mencegah. Yang penting tu sekali ialah mencegah. Mencegah lebih bagus daripada mengubati. Prevention is better than cure. So kalau boleh kita nak elakkan daripada berlakunya stroke, berlakunya masalah kecemasan ini, sebab kita tahu kalau lewat 1 minit kan akan mengalami komplikasi yang lebih teruk. So kita mana boleh bajet kan 1 minit tu kita tak sedar. Kadang-kadang tak sedar dan tak sempat nak buat apa-apa kan dalam 1 minit tu. So that's why kita kena mencegah Okay.
Alright, seterusnya, kita nak tengok kan, nak tengok statistik orang kena stroke kat Malaysia ni. Ni statistik daripada Malaysia ya. Agak-agaknya ramai ke orang kena stroke ni? Masya Allah, kalau tengok kat sini kan tuan-puan, setiap 7.5 minit akan ada satu kes baru. So maksudnya kalau macam sekarang kan, kita sekarang mungkin kita akan berlangsung live kita ni selama lebih kurang 1 jam lebih kan. So bila kita 1 jam lebih ni, so boleh jadi dalam satu jam ni, bahagi 60 minit bahagi berapa? Bahagi 7.5 minit kan. 60 minit bagi 7.5 minit bermaksud dalam satu jam ni boleh akan ada 8 kes lah. 8 kes. 8 orang dalam Malaysia ni yang akan kena stroke. So maksudnya satu hari tu lebih kurang ada 162 kes setiap hari. Bermaksud kat sini memang ramailah orang yang kena stroke so itu yang ni kajian yang dilakukan. Sebab itulah kita kena tahu masalah ini macam mana nak prevent supaya kita boleh halang, kita boleh selamatkan kawan-kawan kita. Boleh jadi mereka tu mak ayah kita, boleh jadi mereka tu adik-adik kita ataupun kawan-kawan kita. So kita bagi pendidikan, bagi awareness kan, kesedaran dekat sosmed. Mudah-mudahan kita boleh selamatkan ribuan orang masuk kat luar sana ya. Dan antara lelaki dan perempuan, Masya Allah lelaki paling banyak korang. Nak tengok. Dalam ni ramai tak orang lelaki masuk? Kan, mana lelaki-lelaki sekalian? Ramai tak lelaki masuk? Ke ramai perempuan ni? Rasanya kadang-kadang mana-mana tempat kan? Mana-mana tempat lah, kelas ke apa, perempuan paling rajin masuk, betul tak? Tapi tak apa, kalau anda kata lelaki ramai masuk, perempuan ramai masuk, perempuan, ibu-ibu, isteri-isteri kan, kenalah bantu suami tu kan, kena pastikan suami tu sihat dan kena bagi kesedaran pada suami untuk menjaga kesihatan supaya tak kena stroke. Dan para lelaki yang ada kat sini, anda bertanggungjawab untuk memberi kesedaran kat luar sana sebab ramai lelaki yang kena ni lepas tu kan, kalau tengokkan jumlah apa lagi, tengok umur. Kalau kita tengok umur, memang kalau stroke ni kebanyakannya pada usia 60-an lah, 60-an. Tapi usia muda pun bukan tiada mustahil boleh kena ya. Macam Kak Bati sendiri, pengalaman Kak Bati yang selama 12 tahun Kak Bati buat bekam, yang Kak Bati tengok kan, ada yang muda, 40-an, 30-an, dan ada yang dah meninggal pada usia 30-an. Kami ada kawan sendiri 34 tahun kan, 34 tahun, 30 lebih meninggal kerana stroke. Gitu. So maksudnya orang muda pun boleh jadi ya. Lepas tu jenis stroke ni nanti Kak Pati akan terangkan lebih detail jenis-jenis stroke. Tapi banyaknya stroke ischemic lah. Stroke ischemic ni stroke yang dia kerana kesumbatan. Kalau stroke yang 3.4% stroke hemorrhagik ni yang kerana saudara pecah. So maksud dan penyakit yang menimbulkan masalah stroke ni paling besar lah tekanan darah tinggi. Itu paling ketara, paling menyumbang kepada masalah stroke tu. So maksudnya kat sini macam sesi lepas Kak Bati dah ceritakan tentang darah tinggi, tentang kolesterol tinggi, dan minggu lepas pun Irah, manager Irah cerita tentang kencing manis kan. So memang ketiga-tiga penyakit inilah yang menyumbang kepada masalah serangan stroke ni. So takut tak korang? Takut tak korang? Kak Bati nak tanya. Kat sini Muhammad Faizul Mat, saya salah seorang kena minor stroke. Masya Allah, minor stroke ya, Encik Faizul. Sebenarnya Kak Baiti kan nak tunjuk satu benda. Ni dia. Ini terlepas video ni. Tengok video ni dulu, tuan-puan. Terlepas video tadi. Ni masuk Kak Baiti. Tengok perhatikan video ni How pretty was that? Video ni berkisahkan tentang bapa dan anak yang sedang main apa ni? Main bola lah kan? Main bola. Main bola keranjang, so tengok perhatikan. Kedua-dua nampak sihat kan? Kedua nampak sihat, nampak cergas. Tak ada nampak apa-apa masalah kesihatan, betul tak? Dan mereka sedang melakukan aktiviti sukan. Bukanlah orang kata yang tengah makan ke kan, tengah makan burger ke, makan pizza ke kan, tengah makan gearbox ke. Nampak? Tengok ayahnya tu dah masih mengalami apa? Dad. Look,
Look, let's sit down, okay? It's going away now. What was that? I mean, one second you're fine and the next you're all limp. Not sure. My hand went a little numb and I couldn't seem to get any words out. But I feel fine now. Well, we're still not playing. Oh, sure, we gotta finish. No, Dad, sit down. Something just happened to you. I'm calling for help. Okay, so kita bukan tengok movie ya, kawan-kawan semua. Ni setakat ini sajalah movie kita pada hari ini kan sebagai penghibur. Okay, nak tanya, adakah dia tu sedang, apa yang dia sedang alami? Si bapa tu, tiba-tiba dia tak boleh bercakap kan? Lepas tu tiba-tiba tangan lemah, lepas tu dia tak boleh nak bercakap kan? Dia tiba-tiba apa nak cakap tu tak keluar. Tak keluar butir. Orang kata lidah dah telor kan? So dia macam kaku lidah tu. Siapa tulis kat ruang komen tu? Apa yang dia alami tu? Stroke. Betul tak? Stroke. Tapi kategori ni adalah minor stroke. Macam mini stroke. Betul. Kak Siti Rafi'ah. Mini stroke ya, ataupun minor stroke, ataupun kalau biasanya kalau dalam dunia perubatan disebut TIA, transient ischemic stroke. Maksudnya stroke kecil lah. Dan stroke kecil ni sebenarnya ialah petanda stroke besar akan datang sebenarnya. Cuma dia datang sekejap macam tadi lah. Bila datang sekejap, lepas tu nanti dia okey. Kan dia okey. So biasanya orang-orang yang kena stroke ni, stroke yang sebenarnya kan, dia sebenarnya dia ada maklami macam ni, cuma dia tak perasan. Dia ingat okey, lepas tu dia hilang kan, kadang-kadang mata tak nampak ke, tiba tangan lemah ke, tapi sekejap je, lepas tu nanti dia okey balik. So kita ingat itu hanya sekadar gejala biasa ataupun benda yang tak serius, tapi sebenarnya itulah kiranya gelombang pertama. Betul, mind stroke ya, ni manager Aida kena mind stroke kan, mild stroke. Alright. So kita kembali balik kepada slide tu. Okey. So sebenarnya nak tahu kan apa yang penyakit kita ni dia adalah berkenaan tentang otak tau. Kenapa kita kena pentingnya ilmu malam ini, sebabnya ia adalah berkaitan dengan otak. Otak pula adalah pusat kawalan kehidupan. Kan? So walaupun otak ni dia 2% je daripada berat badan kita, kan? Dia ringan je 2% daripada berat badan kita, tapi otak ni mengawal hampir semua perkara dalam badan kita. So fungsi otak ni macam-macam lah, untuk mengawal pergerakan, mengawal fungsi badan, menerima, memproses maklumat, berfikir, membuat keputusan, bahasa, komunikasi, emosi, tingkah laku, memori dan juga pembelajaran. So bila ada masalah di otak ni, di stroke tu kan, sebab stroke ni adalah serangan di otak, jadinya aktiviti-aktiviti tersebut, fungsi-fungsi otak yang tersenarai ini akan jadi kacau, terganggu, terjejas kan. Sebab itulah bila orang yang ada stroke tu tiba-tiba dia tak boleh cakap, tiba-tiba dia jadi tak boleh dia berbahasa, tak boleh nak bertutur kan. Lepas tu dia tak boleh nak ada pergerakan, sebab otaklah mengawal kesemuanya. So sebab itulah kita boleh hidup tanpa banyak perkara, tapi tak boleh hidup dengan tak boleh abaikan otak kan. So maksudnya sangat pentinglah kesihatan otak yang mana kita kena jaga pada hari ini, sebab otak tak boleh digantikan. Dia tak ada satu pembedahan untuk menggantikan otak Okey, so dia memberi kesan, kalau kerosakan pada otak tu dia akan memberi kesan keseluruhan hidup kita dan susah untuk diperbaiki sebenarnya. Lepas tu jika bekalan darah dan juga oksigen ke otak terganggu, sel otak boleh mula rosak dengan cepat. Sebab itulah stroke merupakan kecemasan perubatan yang sangat bergantung kepada masa. Lepas tu kita kena cepat-cepat bertindak lah bila kena stroke, ataupun ada gejala macam tadi tu, yang TIA ataupun minor stroke ke mini stroke ke. So kita kena bergerak. Tak boleh teruskan pekerjaan kita tu, kena segera lakukan tindakan. Okay. Alright. So kena jumpa doktor lah kan. So apa itu stroke? Stroke ni adalah bekalan darah ke otak terganggu. Macam tadi kita dah nampak video kan, darah tu elok berjalan, tiba-tiba stuck sebab ada darah beku kan. So sebenarnya stroke ni dia adalah brain attack. Dia macam heart attack kan. Selalu kita sebut kena heart attack kan, serangan jantung. Sebenarnya stroke ni adalah serangan juga. Dia macam heart attack juga. Dia macam serangan jantung, tapi ini di otak. Serangan di otak So maksudnya sama juga, iaitu dia adalah kerana bekalan darah ke otak tu terganggu walaupun 1 minit. Walaupun 1 minit pun terganggu,
sel otak tak boleh mula rosak dalam beberapa minit apabila tiada oksigen. Kalau tengok kat sini kan, kalau tengok kat sini sekejap ya, dia kena putuk ni. Kalau kita tengok kat sini kan, 1 ke 5 minit sel otak mula terganggu, fungsi menurun. Lepas tu 5 ke 15 minit sel otak mula rosak. Kalau kita lambat lah kan, lambat bila ada berlaku pembekuan darah dan blok tu. Lepas tu 15 ke 30 minit sel lebih banyak sel otak mati, dan lebih pada 30 minit kerosakan menjadi meluas dan kekal. So tu yang jadi tak boleh bergerak sebagainya kan, lumpuh separuh badan. So maksudnya bila berlakunya stroke kan, bila berlakunya stroke, bekalan darah ke otak terganggu akibat saluran darah tersumbat ataupun pecah. Apabila aliran darah terganggu, sel otak tak dapat oksigen dan nutrisi. Lepas tu sel otak mula rosak dalam beberapa minit, dan jika tidak dirawat dengan segera, kerosakan otak tu akan lebih kekal lah, menjadi kekal. Dan bila berlakunya stroke tu lebih kurang dianggarkan lebih kurang 1.9 juta sel neuron boleh hilang setiap minit dalam stroke yang tidak dirawat. Maksudnya bila oksigen tak masuk je kan, bila satu minit oksigen tak masuk, 1.9 juta sel otak ataupun sel neuron tu rosak. So tu yang kita kena, bila orang yang kena stroke ni, dia nak baik pulih tu, kena lebih banyak lah ikhtiar dia. Okay. Banyaklah proses-proses untuk pemulihan tu lebih banyak. Okay. So ada 2 jenis stroke ya. Ada 2 jenis stroke, iaitu satu ischemic stroke, iaitu saluran darah tersumbat, dan satu hemorrhagic stroke, saluran darah pecah. So kalau saluran darah yang ischemic stroke ni, darah dan oksigen tak sampai ke bahagian otak tertentu. Dia maksudnya ada pembekuan lah. Ada pembekuan otak, ada pembekuan dalam saluran darah. So saluran darah tu dia terhimpit dengan kolesterol ke apa kan. Maksudnya ada darah beku terhimpit dekat dalam saluran darah. So oksigen tak sampai ke otak. Itu sekadar kat situ, sekadar pada dalam saluran darah. Tapi kalau untuk yang hemorrhagic stroke ni, dia dah peringkat sampai saluran darah tu pecah. So tu yang akan membawa kesan yang lebih besar lagi lah ya. Okay, so sebab itulah kita kena cepat-cepat rawat. Okay, alright. So sebenarnya kan, sebenarnya bila orang tu kena stroke, dia bukanlah nampak bukan semua stroke tu nampak teruk tau. Maksudnya bila orang tu kena stroke, dia bermula daripada beberapa gejala yang kita dah alami dah selama beberapa bulan ataupun beberapa tahun terbelakang sebenarnya. Itu antaranya selalu kebas ataupun lemah sebelah badan. Lepas tu jadi penglihatan selalu kabur, terganggu. Lepas tu ini antara orang-orang yang dah kena stroke ataupun sebelum-sebelum tu, gejala yang dialami sebenarnya bila kena stroke tu. Maksudnya tak semestinya terus orang jadi macam jadi muka sengit ke apa. Dia mula-mula dia akan mengalami ini dan berpanjangan. Penglihatan kabur, lepas tu pening, hilang keseimbangan, sukar berjalan ya, keliru atau sukar memahami percakapan. Lepas tu sakit kepala, teruk yang datang secara tiba-tiba, ataupun pengsan, hilang kesedaran. So maksudnya bila ada berlaku macam ni, memang kena cepat-cepatlah bertindak. Kena terus pergi hospital ya. Jangan tunggu sampai sakit tu jatuh pengsan dan jatuh macam ni baru kita nak anggap kena stroke. Kan kalau anda kata penglihatan nak kabur ke, tiba-tiba pening ke, tiba-tiba jadi kebas separuh badan kan. Jadi macam tak boleh cakap macam tadi tu, kita tak boleh nak buat contohnya tak apa, kita minum air je. Minum air tak apa, rehat. Tak boleh. Terus je pergi hospital ya, sebab kita takut itulah boleh jadi itulah stroke. Stroke yang mana kalau lambat 1 minit dia boleh membuatkan matinya sel otak yang lebih besar. Okey, lepas tu kalau kita nak tahulah kan, nak tahu stroke tu macam mana kan, bila kita nampak mungkin parents kita ataupun pasangan kita ada mengalami macam tu, kita suruh dia buat aktiviti ni fast. Fast iaitu F tu face, maksud kita tengok adakah muka dia tu tiba-tiba sengit kan, muka tiba-tiba sengit. So itu pun berjadi dah kenalah tu. Lepas tu kita minta dia naik tangan, angkat tangan. Lepas tu nampak tiba-tiba tangan tu lemah, kebas kan sebelah, tu masuk dah ada. Lepas tu speech, percakapan tiba-tiba jadi pelor kan, tak jelas, tukar bercakap pun sama juga. Dia akan membuatkan itu pun salah satu simptom ataupun kejadian yang sudah kena stroke. Dan time tu lah, maksudnya kena segera dapat rawatan. Bila ada ketiga simptom pun dah terus kita dapatkan rawatan segera ya. Okey.
Kak Bati pernah tahu ada pengalaman satu customer tu, ni saudara mara jugalah. Dia pengsan. Dia seorang-seorang lah kan. Dia makcik ni seorang-seorang selama 12 jam jugalah. Dia sampai pengsan. So anak balik kerja baru nampak baru sedar kan. So tu yang jadi dia apa? Dia gangguan ni pada lidah dia. Lidah dia tak boleh bercakap. Sampai ambil masa lama lah. Okey, so siapa yang berisiko? 10 pencetus utama stroke, okey. Itu pertama tekanan darah tinggi, iaitu siapa yang ada sakit darah tinggi, okey. Lepas tu diabetes, gula tinggi, lepas tu maksudnya siapa yang ada kencing manis lah, ya. Lepas tu siapa yang ada masalah jantung, jantung pun risiko untuk stroke, ataupun dan juga siapa yang ada sejarah keluarga, itu anda punya mungkin anda ada keturunan yang pernah kena stroke, so anda kena jaga sekarang kena waspada lah kan. Lepas tu siapa yang ada kolesterol tinggi, lepas tu siapa yang sedang merokok sekarang ni pun kena hati-hati, sebab ini pun risiko kepada stroke. Berat badan berlebihan, siapa yang berat badan berlebihan pun sama juga okey, kena hati-hati, kena kalau boleh kena lakukan sesuatu supaya anda boleh turunkan berat badan dengan selamat. Okay, lepas tu pengambilan garam yang berlebihan juga kena awas kan, jangan ambil, sebabnya biasanya pengambilan garam yang berlebihan ni pun akan menatijahkan anda dapat tekanan darah tinggi kan. Lepas tu kurang aktiviti fizikal kan, maksudnya mungkin asyik tengok TV saja ataupun tengok handphone saja kan, kurang aktiviti fizikal, dia sedentary. Kak Bati pernah tahu pengalaman Kak Bati selama 12 tahun, Kak Bati pernah rawat orang stroke 13 tahun umur dia. 13 tahun tuan-puan. 13 tahun. Itulah pesakit stroke yang paling muda sekali yang Kak Bati pernah jumpa lah. Tak tahu orang lain kalau Kak Bati pernah jumpa. Tapi adik tu dia kena minor stroke. Tapi sebenarnya dia dah dikesan ada gejala ini selama seminggu, tapi mak dia tak pernah cakna kan. Bukan tak pernah cakna, maksudnya tidak ada kesedaran, tak ada ilmu tentang apa simptom-simptom stroke tu. So dia nampak anak tu lemah kan, pegang sudu terlepas. So bila anak remaja 13 tahun pegang sudu lepas, pegang nasi lepas. So mak ni ingat anak tu malas kan, anak perempuan kan masa tu. Kau ni malas lah, bebel mak tu kan. Lepas tu pegang apa barang lepas. Tapi budak kan 13 tahun, mana dia tahu. Dia cuma cakap badan lemah. Cuma dia tak ada, dia muka dia lama-lama tu muka dia drop. Kan. Tapi nak tahu tak, budak tu dia tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada masalah jantung apa semua. Dia sebab dia kurang aktiviti fizikal. Dia banyak tengok masa tu zaman COVID lah. Zaman COVID kan, budak-budak PDPR, lepas tu pakai handphone kan, tak keluar rumah sebab COVID kan. So lepas itulah maksudnya masa zaman-zaman tu lah, tahun 2020, tahun 2021 macam tu kan. Masa tu banyaknya budak-budak ni menghadap handphone saja kan. So mungkin kerana tak keluar rumah, lepas tu budak-budak bila dah pegang handphone kan, pegang handphone je kan, tak ada lakukan aktiviti. So budak tu masalah saraf lah, masalah saraf dia. Maksudnya bila menghadap handphone, lepas tu gadget yang tempoh lama, lepas tu tidak bergerak. Lepas tu makan pun, pada zaman tu kan, kita makan duduk kat rumah kan, makan macam-macam kan. So tak jaga pemakanan, tak ada suplemen pun. So 13 tahun pun boleh dapat minor stroke Okey, lepas tu pengambilan alkohol, tu of course. So maksudnya kat sini kadang-kadang bukan kerana nak tunggu sakit tengah darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi baru nak kita kena ada tu baru dapat. Tak semestinya. Kak Bati ada pengalaman 13 tahun budak tu masalah saraf. Saraf pun boleh dapat kena minor stroke. Tapi oleh kerana dia budak, dia cepat sembuh. Seminggu dah pulih dah. Alhamdulillah. Okey, so stroke bukan hanya untuk penyakit untuk orang tua. Macam Kak Bati cakap tadi kan, bukan untuk orang tua saja. Dan even kalau Kak Bati sendiri pengalaman, banyak orang muda-muda dan banyak je yang kurus saja. Kurus. Tak adalah kan yang gemuk kan, gedempol, tak ada. Kak Bati pernah nampak ada seorang tu dia, Kak Bati pernah datang ke rumah dia, buat akupuncture, buat bekam. Masa tu bekam nak akupuncture, masa tu dia dah bedridden. So dia kena hemorrhagic stroke. Lepas tu dan anak dia cerita dia kena, nak tahu tak masa bila? Dia kena masa dia main kucing. Maksudnya dalam keadaan yang tengah happy-happy. Macam tadi tengok video tadi kan, dalam keadaan tengah bersukan lagi tu. Tengah bersukan, tengah berexercise, tengah tadi kalau anda kata kita kata stroke ni sebab kerana kurang pergerakan, tapi kadang-kadang masa sukan
masa tengah exercise pun boleh jadi kena juga Eagle warrior, siapa Eagle warrior ni, bila kita genggam jari dan bila kita buka salah satu jari, tak boleh nak buka sendiri jari itu, nak jadi stroke ke? Okey, bila kita genggam jari dan bila kita buka satu jari, tak boleh buka, itu lain. Nanti Kak Pati terangkan itu kategori lain. Okey, jangan risau. Itu bukan lain. Okey, so macam ini, macam tadi pun kita nampak orang yang exercise pun boleh jadi kena. So maksudnya kat sini, walaupun kita exercise, kita kuat bersukan pun, belum tentu kita selamat daripada penyakit. Kita kena, tak boleh, maksudnya tidak boleh bantu pada pergerakan saja, exercise saja, dan tidak kata orang muda saja, orang tua saja yang kena. Orang muda pun boleh juga kena sebabnya orang muda, orang nampak macam sihat kan, sebenarnya kena bersiko juga sebab tu kita tak boleh yang yakin, tak boleh yang rasa selamat lah. Kita ni muda lagi, kita nampak macam sihat, tapi kita tak dapat. So kita kena sentiasa berwaspada, sentiasa kena jalankan satu kegiatan permakanan, kena ada sistem pemakanan yang sihat, kena ada gaya hidup yang sihat, insyaAllah. Kena complete lah semua. Tak boleh gaya hidup sihat saja, tak boleh senaman saja, kena ada beberapa lagi langkah-langkah kesihatan yang kita kena buat. Okey, yang Kak Abati akan kupaskan selepas ini Alright. Okey, so selepas anda kena stroke, dan apa yang anda berlaku, apa yang akan memberi kesan kepada anda? Pertama, fungsi otak. So sukar berfikir, so lambat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Memanglah dia akan jadi tak boleh nak berfikir kan dengan baik So lepas tu pertuturan, sukar bercakap. Kadang-kadang kita cakap tu tak faham apa cakap. Perkataan tercari atau tidak faham percakapan orang lain. Okey, lepas tu emosi. So bila dia tak faham, dia cakap kita tak faham, dan dia kita cakap pun dia tak faham kan. So memang dia akan emosi lah. Dia akan jadi sedih lah. Sedih, cemas, dan dia bila duduk dia tak boleh nak bangun kan. Dia jadi sedih. Dia rasa macam hidup dia dah at the end lah kan. Dia ada ke penghujung dia. So lepas tu jadi susah pergerakan pun akan terjejas kan, suka bergerak, berjalan atau melakukan aktiviti harian. Lepas tu nak menelan pun benda-benda yang basic tuan-puan, benda-benda basic, benda-benda yang biasa pun jadi susah. Maksudnya nak menelan, nak makan pun jadi sukar juga tau. So risiko tersedak. Sebab tu setengah orang stroke, dia permulaan dia kena pakai pipe tu kan, tube pipe pula, tube Okey, lepas tu keupayaan bekerja pun akan jadi kurang sukar kembali bekerja atau kehilangan keupayaan bekerja. Setengah orang tu makan masa yang lama lah untuk kembali bekerja. Kadang bila dia efek kepada fungsi otak, dia hilang ingatan hilang ingatan. Okey, ni hilang ingatan dan fungsi kognitif, sukar mengingat, keliru dan juga hilang fokus. Lepas tu kekuatan otak pun akan jadi lemah. So jadi akan setengah orang dilumpuhkan separuh badan. Biasanya kalau kita lumpuh separuh badan sebelah kanan contohnya, blockage tu, serangan tu berlaku dekat sebelah kiri. Dia terbalik. Kalau anda kata kita lumpuh tu sebelah kiri, maksudnya kesumbatan tu ataupun serangan otak tu, serangan stroke tu kan, darah beku tu berada dekat sebelah kanan. Macam tu. So dia terbalik lah biasanya. Kalau Kak Bati sendiri rawat akupuncture pun tengok belah mana yang Kak Bati akan lebihkan. So bila satu belah tu lumpuh, dia akan opposite lah cara kita rawat itu. Lepas tu pergantungan kepada keluarga. So of course bila orang yang stroke ni memang dia akan bergantung pada sepenuhnya kepada keluarga kan. So dia minta terpaksalah anak tu bercuti kan, kena cuti, ambil cuti untuk jaga orang tua kan, ataupun pasangan kena ambil cuti untuk jaga pasangan masing-masing. Gitu. Alright, so macam mana kita nak elakkan ini macam mana kita nak pulih selepas kena stroke. Selepas kena stroke tu macam mana kita nak pulih. So orang yang pernah kena stroke atau yang sedang jaga orang tengah stroke kan, masih berharap nak berjalan, nak bercakap dan boleh bekerja macam dulu, kena buat 7 perkara ni setiap hari tanpa miss. Apa dia maksudnya kat sini? Kalau siapa yang tengah stroke ataupun tengah jaga orang stroke, kami tanya kat sini, ada tak siapa-siapa kat sini yang tengah jaga orang tengah stroke? Sama dia maksudnya dia tengah jaga mak dia tengah jaga pasangan dia ke, ataupun ahli keluarga dia. Ada tak kat sini? Tulis kat ruang komen tu. Ada. Kami tak tahu ada tak siapa kat sini yang sedang menjaga orang stroke. Ataupun macam tadi Encik Muhammad Faizal dia kata pernah kena minor stroke.
Atau ada tak siapa-siapa yang sedang jaga. So kena perhatilah kalau boleh kena komit ke 7 perkara ni lah ya. Buat setiap hari tanpa miss selama lebih kurang 4 ke 6 bulan ya. Okey, pertamanya, tapi ini kalau kategori untuk orang yang dia dah boleh berjalan lah, dah boleh bergerak. Kalau siapa yang tak boleh bergerak, memang bedridden, dia ada aktiviti lain yang kena berada dekat atas katil tu. Okey, dapatkan cahaya matahari. Kalau boleh keluar sekejap, berjemur waktu pagi dan juga petang sebab sebab pancaran matahari ni vitamin D bagus untuk tulang. Kan? Bagus untuk tulang, untuk kuatkan tulang dan juga otot. Lagipun kalau kita berada dalam rumah lama-lama, nanti kulit pun akan jadi kering. Betul tak? Kering mengelupas. Lepas tu kalau kita tak bergerak, nanti bontot tu jadi luka. Kan? Maksudnya lama-lama badan kat belakang tu akan jadi luka kan? Gatal-gatal dan sebagainya. So, perlu kena ada perudaraan, kena ada cahaya matahari. Okey, yang keduanya, kena buat regangan. Kena buat regangan, maksudnya jari, tangan, kaki, sendi ni perlu digerakkan fine motor kita ni. So kalau sebab bila kita tak buat regangan, lepas tu lah tangan tu macam merekod tu lama. Dia keras macam tu kan, merekod. So kena buat regangan ya. Yang ketiganya kena ada senaman ikut kemampuan lah. Kalau anda kata dia bedridden, dia terlantar, so kena bergerak, kena ada lakukan kerja-kerja pergerakan di atas katil tu. Memang kena ada fisioterapi lah ya, yang datang yang untuk buat yang boleh bantu ajar macam mana buat pergerakan di atas katil. Anda kata kalau boleh duduk dan buat baring duduk. Anda kata kalau dah boleh berdiri, duduk berdiri. Anda kata kalau dah boleh berjalan dan kena jalan. Maksudnya kena lakukan kerja, kena bergerak untuk menggerakkan saraf tu sendiri. Ya. Okey, lepas tu yang keempat, kena ada latihan aktiviti harian. Yang simple-simple. Contohnya ambil barang, letak barang. Lepas tu pegang pen, tulis. Walaupun tulisan tu dah cacar marembar kan. Dah tak cantik. Lepas tu kena cuba usaha makan sendiri. Walaupun perlahan, cuba buatlah. Kan benda-benda simple tu. Sebab kita nak menggerakkan fine motor, nak menggerakkan seni-seni kita dan nak menggerakkan saraf tu. Supaya nak hidupkan balik saraf tu ya. Okey, lepas tu kena ada latihan komunikasi. Kena latihan komunikasi dan juga otak. Kena baca buku. Jangan tidur je kan. Maksudnya kalau tak penjaga mak ayah ke kan, kena gerakkan dia untuk dia mula membaca. Membaca ke ataupun berzikir ke. Kalau boleh kan, baca buku kuat-kuat. Kalau orang Muslim boleh baca Al-Quran lagi kan. Kalau boleh baca Al-Quran ke kan, supaya kalau dapat baca Al-Quran tu lagilah dapat pahala kan. So itulah hikmahnya kalau Al-Quran tu kena baca dengan sebutan kan. So sebenarnya ini adalah latihan komunikasi sebenarnya. Bila kita membaca tu, dia secara tak langsung dia boleh melatih komunikasi. Lepas tu yang keenam, kena makan makanan berkhasiat yang bernutrisi. Orang stroke ni dia kena banyak makan sebenarnya. Tapi oleh kerana orang stroke, biasanya orang sakit kan, dia tak perlu makan, betul tak? Setuju tak dekat My Team? Siapa yang pernah kena stroke ataupun jaga orang stroke kan, dia memang tak boleh makan banyak-banyak lah sebab dia dah sakit kan. Sakit, mulut pun tak berasa, tapi dia kena makan tau. Makan kena ikut portion. Kalau boleh kan, yang paling banyak, maksudnya dia kena banyak apa tahu, dia kena banyak protein. Sebabnya bila sel-sel saraf tu dah rosak, sebab bila dah stroke tu, dia sel neuron tu dah rosak kan. So kita nak memperbarui sel neuron tu balik, kan nak membina sel neuron yang baru tu. So kita kena banyak zat, kena makan makanan bernutrisi, iaitu kena ada banyak protein. Protein ni kalau pinggan sihat Malaysia tu, suku-suku separuh. So suku separuh maksudnya suku tu ialah karbo, suku tu ialah protein. Suku protein. So kadang-kadang tu lah protein tu tak cukup. Kadang-kadang ambil sikit je, satu sekutu dua je ayam kan. Gitu. Ataupun sikit lah bagian protein tu ikan secubit dua je kan. So tak cukup lah. Sayur apatah lagi kan. Memang ni. So that's why kita perlukan alternatif lain nutrisi untuk menggantikan makanan yang kita tak boleh nak ambil dengan mengunyah tu. Kan tak boleh nak ambil dengan mengunyah ke ataupun dengan dengan makan secara fizikal, secara makan secara fizikal tu tak boleh. So kita kena ambil dengan cara yang lain lah, iaitu suplemen ya, yang memudahkan makanan kesihatan yang dia ada cukup banyak nutrisi dan dia dengan menelan saja dah dapat dah segala zat tu. Lepas tu yang last sekali ialah kena jangan abaikan rawatan. Maksudnya kena komit lah dengan setiap jadual tu, fisioterapi, terapi kerja, terapi pertuturan semua ni kan, jadi memang kena ikut. Sebab itulah kalau boleh
kita jangan sampai peringkat stroke, supaya nanti dia akan membuatkan ahli keluarga kita pun akan terpaksa kiranya peruntukan masa yang banyak untuk jaga kita kan. So kena jaga kesihatan ya. Mudah-mudahan jaga kesihatan kita boleh selamatkan orang lain dan juga kita bantu keluarga kita supaya tak susahkan kita. Okey. Tapi kalau sekiranya Allah dah uji kan, itu memang kuasa Allah lah. Allah rahsia Allah kan mungkin nak uji kan ahli keluarga supaya mungkin saling bekerjasama kan. Itu lainlah cerita kan. Tapi itu kalau kita dah ikhtiar macam-macam tapi dah diuji, itu lain cerita. Tapi ini maksudnya kalau kita ada ilmu, kita boleh prevent dulu kan. Okey, so apa makanan yang sesuai untuk dimakan oleh pesakit stroke ataupun kita nak cegah daripada masalah stroke tu. Ya. So antara suplemen-suplemen atau makanan kesihatan yang mudah untuk kita makan supaya kita boleh cegah daripada penyakit yang boleh mengakibatkan stroke. Dan kita kata kalau seorang tu dah ada sakit stroke kan, dia pun boleh makan juga untuk dia kembali sihat, kembali pulih. Itu antaranya aloe vera gel. Aloe vera gel, okey, lepas tu omega 3+. Lepas ini untuk detox toksin, ini untuk lancarkan aliran darah, ini untuk vitamin C ni untuk immunity, untuk kuatkan imun, and lepas tu bipolen, lepas tu forever light, lepas tu aloe massage lotion dan juga MSM gel untuk sapuan ya, untuk sapuan, dan bee honey. So ada lebih kurang 1 2 3 4 5 6, ada 6 lah makanan kesihatan yang dia boleh ambil kan, orang stroke boleh ambil ataupun kita sendiri nak cegah daripada masalah stroke ni boleh ambil seharian. Dan ini pula aloe massage lotion dan juga MSM gel untuk sapuan. Sekiranya bila kita dah lemah satu badan tu kan, dah lemah, kita boleh sapu. So nanti Kak Bati akan share lebih banyak lah info tentang ni, keperincikan ya. Okey, okey, nanti Encik Zul nanti Kak Bati jawab selepas ni ya. Okey. So kenapa kena minum aloe vera gel? Kenapa kena minum aloe vera gel? Okey, ada 8 sifat ajaib aloe vera gel ni yang sangat bagus untuk penyembuhan ataupun pemulihan orang stroke. Okey, itu pertama dia ada saponin. Saponin ni adalah sabun. Sabun yang boleh cuci segala kotoran, toksin ya, toksin yang memekatkan darah. Kalau kita tengok tadi masa awal video tu, orang kena stroke tu kan, orang kena minor stroke tu dia ada darah beku, betul tak? Darah beku macam ni, yang darah beku. So darah beku tu datang daripada mana? Datang daripada toksin. Toksin dia bila toksin bila dalam darah kita, dia akan membuatkan darah kita akan likat, pekat. Bila pekat dia berat. Lepas tu bila berat tu jadi tekanan darah tinggi tu, tekanan kat atas saluran darah tu tinggi. So tugas aloe vera gel ni untuk cuci darah kita ni supaya toksin tu keluar ikut pembuangan kita. Lepas tu ada lignin. Lignin ni adalah daya penembusan hingga ke dalam sel. Bermaksud bila kita ambil aloe vera gel yang ada 200 jenis nutrien ni kan, dia akan bawa segala nutrisi ni masuk ke dalam sel untuk cepatkan pemulihan tu. Sebab itulah kita perlukan aloe vera gel, sebabnya satu-satunya komponen ada lignin. Lignin tak semua ada tumbuhan yang ada tau. Aloe vera gel ataupun lidah buaya ada. Allah jadikan dalam aloe vera gel itu lidah buaya ni ada komponen nama lignin, iaitu dia daya penembusan, dia boleh bawa segala nutrisi sehingga ke dalam sel. Baru cepat dia memulih ya. Okey. Lepas tu ada endocrinon. Endocrinon ni ialah sifat anti radang, anti radang. Lepas tu dia dia analgesik lah. Maksudnya dia bersifat painkiller. Maksudnya kan biasanya orang stroke ni, kalau orang stroke kalau kena cucuk ke kena urut, sakit tau. Walaupun kita pegang sikit kan, urut-urut macam ni pun sakit bagi dia. Kalau yang baru-baru kan, dia jadi sakit. Sebab apa, dia memang saraf dia memang dah rosak kan. So bila sakit-sakit semua tu, bila kita suruh gerak kan, sakit-sakit, gerak sikit pun sakit. Kan, jadi so bila diminum aloe vera gel ni pun dia secara tak langsung dia boleh menjadi anti sakit, produk yang bagus untuk menahan sakit ya. Lepas tu mineral, dia ada mineral, ada segalalah jenis mineral, ada magnesium, kalium, zinc. Okey, banyak, ada 10 mineral dalam ni. Lepas tu ada vitamin pun ada, vitamin A, B, C, E, and macam-macam vitamin pun ada dalam aloe vera gel ni. Lepas tu ada enzim untuk memudahkan penghadaman. Sebab biasanya orang yang kena stroke ni, saya ingat Kak Baiti, diorang nak berak pun susah sebenarnya. Kena makan ubat. Kena makan ubat tertentu untuk berak.
Setuju tak? Ada tak siapa-siapa yang pernah mengalami, pernah menjaga orang stroke kan? Dia nak berak pun susah. So elok makan aloe vera ni dibantu untuk pembuangan, penghadaman sekali. Okey. Sebab dia ada enzim bantu untuk melancarkan penghadaman. Lepas tu dia ada asid amino. Asid amino ni tugasnya adalah untuk membina sel baru. Sebab tadi kan bila kena stroke, sel-sel neuron ataupun sel-sel saraf kat otak akan mati, akan rosak. So kita perlukan banyak asid amino untuk membina sel baru. Sebab itulah kalau orang stroke ni dia kena makan protein kan, protein yang banyak. Tapi itulah kadang-kadang makan pun sikit sebab tak lalu nak makan kan, tak lalu nak mengunyah, suka nak menelan kan, betul tak? Sebab itulah bila minum aloe vera gel, dia akan membekalkan asid amino kepada tubuh badan walaupun hanya sekadar minum, walaupun hanya sekadar makan menggunakan tube, gitu pakai pipe yang pakai tube, dia boleh dapat zat asid amino untuk pembinaan sel baru ya. Lepas tu ada monosakarida, polisakarida untuk kuatkan imun dia kan. So maksudnya bila minum aloe vera gel secara tak langsung dia boleh mengawal tekanan darah, boleh menurunkan paras kolesterol yang tinggi, lepas tu melancarkan aliran darah, lepas tu melindungi sel otak supaya tidak berlaku lagi serangan kan, even kalau orang yang pernah kena kan dia dah sembuh, dia kena jaga balik sebab boleh jadi stroke ni boleh datang lagi tau. Kak Pati pernah nampak ada seorang tu dia untuk serangan pertama dia okey. Dia sihat lah kan. Dia sihat. Nak dia muda lagi 30-an. Serangan pertama. Lepas tu dia dah boleh drive semua kan. Tak lama tu kena serangan kedua. Dan serangan kedua itu yang lebih besar, yang mana dia dah meninggal pada usia 34 tahun. Masya-Allah. So maksudnya itulah, jadi kita walaupun dah sihat tuan-puan, dia ni dah sihat ni, dah boleh drive dah. Dah boleh drive, dah boleh bekerja macam biasa. Kita jangan yakin sangat serangan tu tetap akan berlaku lagi kan, sampai selagi kita tak jaga kesihatan lah, selagi risiko tu masih ada kan, selagi toksin masih banyak, kolesterol masih tinggi lagi kan. So kita kena cari ikhtiar lain untuk membersihkan segala punca-punca yang mendatangkan stroke tu dalam badan kita. Ya, lepas tu ni bagus untuk detoksifikasi lah aloe vera gel ni. Detoksifikasi untuk kesihatan usus ya, sebab usus lah akan absorb segala makanan kita. So anda kata kalau anda makan ubat pun, di usus lah yang akan absorb, akan menyerapkan anda punya ubat-ubatan tu, zat-zat ubat tu. Tapi anda kata kalau usus tu berkeladak, banyak kotoran, so ubat ke suplemen anda makan pun lalu macam tu je, keluar ikut pembuangan, ikut tahi kan. So maksud tak absorb, tak dipakai oleh tubuh badan kita, so rugilah kan. So that's why kita perlukan usus. Sebenarnya aloe vera ni bagus untuk kesihatan sistem hadaman, terutama di usus, supaya dia boleh bantu penyerapan nutrisi daripada apa yang kita makan, sama ada daripada makanan harian kita ataupun makanan kesihatan ataupun ubat-ubatan yang anda makan. Lepas tu dia bantu untuk stabilkan gula dalam darah kan. Sebabnya ada monosakarida. Monosakarida ni tugasnya dia ada asid amanan tau. Nama dia asid amanan ni tugasnya untuk boleh potong gula, gula putih daripada dalam daripada menyerap dalam badan kita ya. Okey. Right, seterusnya kena makan, kita sarankan juga makan omega 3 plus. Sebab omega 3 plus kita ni dia ada dua jenis omega dalam dia. Ada omega 3 daripada minyak ikan dan minyak zaitun. Omega 3 daripada minyak ikan dan juga minyak sotong. Lepas tu ada omega 9 daripada minyak zaitun. Ya. So omega ni memang baguslah untuk lancarkan aliran darah. Dia boleh menyahkan kolesterol. Dia boleh lancarkan aliran darah sebab apa? Dia boleh menyahkan kolesterol dalam saudara kita tu. Dia bersihkan kolesterol. Omega 3 ni tugasnya untuk membersihkan saudara kita yang daripada kolesterol. Lepas tu omega 9 pula dia bawa kolesterol tu pergi ke hati untuk dimusnahkan. Sebenarnya kolesterol kita ni asalnya pada hati tau. Hati yang mengeluarkan kolesterol. 75% kolesterol memang dihasilkan oleh hati untuk membaiki badan kita. Anda kata kalau berlaku keradangan ke kan, peminaan, kolesterol tu digunakan untuk melakukan kerja-kerja pembaikan. Tapi bila ada berlaku keradangan, maksudnya luka ke ataupun saudara kita tu dah rosak kan, so kolesterol ni dia tersangkut, lepas tu dia mengeras kat situ. So maksudnya that's why kita kena makan aloe vera gel, sebabnya aloe vera gel ni bagus untuk elakkan keradangan, dan kena makan omega untuk bawa kolesterol tu ke hati untuk dimusnahkan ya. Okey, so dan anda kata kalau anda makan ketiga-tiga, anda makan omega 3 dan omega 9 sekali harum kan dalam satu kapsul, sebab forever omega 3 plus ni satu-satunya minyak ikan yang ada dua omega dalam satu kapsul.
tidak ada di mana-mana company lain. Sebabnya Forever dah patent kan formula ini ya. So bila ada omega 3 dan omega 9 dalam satu kapsul, dia punya dia punya tindak balas tu 3 kali ganda tuan-puan. Berbanding kalau anda hanya makan omega 3 saja ataupun fish oil saja ataupun anda makan minyak zaitun saja, kan? Dia beza. Ya. So kalau nak dapatkan khasiat yang lebih banyak dan cepat, makan omega kita ni sebabnya dia tindak balas 3 kali ganda daripada anda makan salah satu omega saja ya. Okey. Alright. Okey, lepas tu apa lagi? Kena makan bipolin juga tuan-puan. Bipolin. Sebab apa tahu? Bipolin ni sebenarnya kaya dengan vitamin B kompleks dan juga folate acid. Kan? Bipolin ni datang daripada bunga lebah. Kalau kita tengok bipolin ni, tadi minyak zaitun ada dalam Al-Quran juga kan? Surah Watini wa zaitun, ada surah kan, surah Lazim. Kan? Watini wa zaitun. Lepas tu bipolin pula ada juga dalam surah An-Nahlu kan, cerita tentang lebah kan. So adanya dia datang pada bunga lebah yang sangkut kat kaki lebah tu. So dia adalah makanan sang lebah sebenarnya. So kita makan makanan sang lebah tu. Sebab dia adalah superfood yang kaya dengan vitamin dan mineral. Sebab tu dia dijadikan sebagai multivitamin, multimineral ya. Okey, lepas tu dia ada banyak zat khasiatnya. Ada vitamin B kompleks, lepas tu ada mineral folic acid, lepas tu ada enzim, ada asid amino juga. Tugasnya untuk pembinaan sel baru tu. Dan kenapa kita kena makan ni, antaranya kenapa kalau orang stroke ni kenapa kena makan, sebabnya dia boleh bantu mengurangkan paras hemosistin dalam badan, dalam darah. Hemosistin ni apa tahu? Ini hemosistin adalah kejadian di mana kita kerap ambil daging merah, sama ada daging ayam ke daging lembu ke kan. Okey. So bila pengambilan berlebihan membuatkan saudara kita rosak. Merosakkan saudara. So membuatkan pembekuan darah tu. So keadaan itu yang dinamakan hemosistin. So maksudnya bila kita minum ambil bipolin ni, dia boleh bantu untuk mengurangkan paras hemosistin. Itu paras kerosakan pada saudara dan paras kecenderungan untuk darah itu darah tu beku gitu ya, tersangkut dalam saudara. Okey. Alright, lepas tu dia bagus untuk saraf lah, untuk saraf. Wassalam Cik Zahari Mansur. Okey, baru masuk ke? Okey. So okey, dia bagus untuk saraf. Dia bagus untuk saraf sebab dia B kompleks ya. Saraf ni bagus, saraf perlukan B kompleks untuk dia diperbarui ya. Untuk kesihatan saraf tu kena ada B kompleks, lepas tu kena ada folic acid kan. Lepas tu untuk hormon kan, hormon tambah darah juga kan. Sebab biasanya orang stroke ni pun dia kurang makan, jadinya sedangkan makanan itulah yang akan membuat darah kita. So bila dia makan bipolin ni boleh bantu untuk memperbanyakkan darah dia ya. Okey, lepas tu dia boleh tingkatkan immunity. Okey. Seterusnya kita sarankan juga makan bihani. Ni untuk membekalkan tenaga. B-kompleks tadi pun bipolin tadi pun boleh bekalkan tenaga juga, tapi ini bekalkan tenaga dari sudut makanan. Maksudnya boleh campur air, boleh campur minuman. Sebab ini pun boleh bantu untuk tingkatkan tenaga. Sebabnya bila orang yang stroke ni kan dia lemah badan dia kan, badan tu lemah, pergerakan tu jadi tak larat kan, badan tu tak berlarat. Sedangkan dia kena bergerak, betul tak? Dia kena bergerak, dia kena melakukan aktiviti senaman sebagai contohnya. Tapi kalau badan tak larat macam mana kan? So that's why dia kena makan bihani ni ya, untuk dia tingkatkan tenaga dia. Dan bagusnya bihani kita ni, berbezanya bihani kita berbandingkan bihani-bihani di luar sana kan. Okey, dia adalah madu terbaik dunia tau sebenarnya, setanding dengan madu-madu yang power-power kat luar sana tu kan. Okey, lepas tu dia ni nak beza bihani kita dengan bihani yang jenama-jenama lain. Okey, pada dua perkara itu. Pertamanya air. Air. Sebenarnya nak tahu kita punya madu kita bagus tak bagus, ada dua perkara itu. Pertamanya air. Dia kena kurang daripada 17%. Maksudnya bihani kita kena kurang daripada 17%, barulah bila dia pekat kan. Bila dia kurang air, dia pekat. Sebab apa tahu? Sebab bihani ni dia boleh dia ada sistem osmotik, iaitu sistem semua jadi dalam bihani tu yang mana dia boleh menarik cairan, dia boleh pegang air. So bila dia pegang air, dia boleh menarik cairan daripada kuman dalam badan kita kan. So tu yang jadi kita jadi sihat. Jadi kita tak ada
mudah kuman untuk membiaklah badan kita. So orang-orang yang stroke pun kena tingkatkan imun, sebab nanti kalau dia tak kuat, badan dia kurang imuniti rendah, nanti dia mudah jatuh sakit kan. Lepas tu yang keduanya, madu tu terhasil daripada 3,000 ke 7,000 spesies bunga. Kalau untuk bihan kita ni. Kalau jenama-jenama lain, kadang satu spesies bunga saja kan. So tu yang kita kena check tu. Kalau banyak spesies bunga, jadinya dia banyak zat lah. Dia banyaklah khasiat dia kan. So tu yang membezakan bihan kita sangat boleh digunakan oleh semua orang pun. Even orang kecemasan pun boleh kan. Orang kecemasan pun boleh. Tapi dengan syarat madu forever, sebab madu lain tu boleh jadi dia ada gula ke kan, ada tambahan, ada banyak air. Lepas tu nak membuatkan dia rasa manis, dia tambah madu, dia tambah gula sebagainya kan. Tapi madu kita tak ada, madu kita pure. Daripada bila dia kurang air kan, sebab apa tahu? Sebab kenapa dia boleh kurang air? Sebab dia datang daripada madu gurun. Madu gurun Sonoran, cuaca yang panas dan kering kan. So madu ni dia kena kurang air, barulah dia berkesan untuk tingkatkan imun kita. Okey. Seterusnya kena makan vitamin C. Vitamin C pun kena makan juga. Itu vitamin C bagus untuk apa tahu? Sama juga untuk tingkatkan imun, dan paling sama dia bantu untuk kestabilan saudara kita. Dia bantu untuk saudara kita tu supaya tak mudah pecah. Salur darah kita elastik dan fleksibel. Ya, ibarat macam kalau tuan-puan boleh imagine ada dua batang paip. Satu batang paip yang baru beli. Contoh kita baru beli paip kan, paip getah tu kan. Satu lagi tu paip yang dah lama sangat. Contoh dah lama yang terbiar kat panas contoh kan. Cuba kita gilik dia kan, kita gilik. Yang biasanya paip yang baru yang dah lama ni dia rapuh kan. Kita gilik dia pecah, betul tak? Kalau paip yang baru beli dia elastik, dia bergetah lagi orang kata kan. Dia elastik, dia tahan lasak. So itu ibaratnya. So vitamin C ni tugasnya dia akan membina collagen tau. Collagen dalam badan kita. So bila dia membina collagen, so bila ada kerosakan dalam saudara kita tu, dia tampal, dia protect supaya saudara kita ni dia elastik, dia anjal, dia fleksibel. Salah satu cara kita nak tahu adakah kita punya urat kita ni tak elastik ialah bila kita rasa selalu macam sakit tengkuk. Sakit tengkuk lah, tegang, rasa macam tegang kan. Kena tarik, kalau kat kaki contohnya cramping, macam kena tarik urat tu kan. So itu maksudnya urat kita tu tak elastik. Urat kita tu keras kejung kan, keras kejung. Betul, kalau orang stroke dia jangan sembrono terus urut tau. Terus urut. Takut andai kata kalau urut kan, terus urut tanpa ada suplemen ke kan, makan makanan kesihatan, takut benda tu dia memang keras, nanti boleh pecah lagi. So sebab itulah kena biasa kalau sebelum urut tu dia panaskan kan. Kalau kat badan sendiri kena panaskan supaya dia lembut kan. Urat tu. Lepas tu kena ada suplemen supaya nak melembutkan urat tu daripada dalam untuk membina urat-urat yang baru, melindungi urat tu supaya dia elastik, anjal gitu. Sebab anda kata kalau setengah orang itulah bila ada gejala-gejala tu rasa macam pergi urut lah. Sekali kita tahu tau dalam tu rupanya urat tu memang ada keras. Dia keras. So bila tekan tu takut dia pecah. Kan. So itulah kita memang bagus urut, tapi bukanlah dengan segera. Maksudnya bukanlah terus buat ya. Okay, kita kena boleh urut tapi ada beberapa step lagi kena buat ya. Contohnya makan suplemen kan, kena buat dulu supaya lembut urat-urat saraf tu, nanti baru urut. Gitu. Lepas tu makan Frevolite juga. Okay, Frevolite ni tugasnya untuk apa? Sebagai food replacement. Sebab tadi biasanya orang stroke ni kan dia tak perlu makan, betul tak? Setuju tak? Dia macam okey, Chin Tuat. Okey, nanti Kak Bati bacakan tu ya. Pertanyaan tu. Okey, orang yang stroke ni dia memang selalu tak makan. Bukan orang stroke saja, orang apa-apalah, orang-orang yang ada masalah kesihatan, contohnya orang yang dah berusia lah ya. Dia macam nak makan pun tak selera, betul tak? Kalau orang yang kena stroke ni dia yang terlantar tu kan, nak makan tak selera sangat. Kan, jadi nak makan pun sikit saja. Kalau kadang-kadang ada selera tapi tak cukup portion tau, tak cukup untuk mempercepatkan penyembuhan dia.
Ya, sebab kadang-kadang memang dia makan tapi orang yang menghidang makanan tu pun tak cukup, tak belajar macam mana pinggan suku-suku separuh tu. Kan jadi kadang-kadang memang banyak nasi tapi sayur sikit saja. Nasinya separuh kan, sayurnya tu sikit secoet, telur potong ikan secoet. Nasi tu banyak. So sama maksudnya tak berzat. Tak berzat kan. So that's why kita sebenarnya kena banyakkan protein tau. Protein sebabnya protein ni nak bantu untuk pembinaan sel baru, sel neuron tu, sel otak yang baru, sel saraf yang baru, lepas tu sel-sel sendi, otot, lepas tu sel immunity, immunity, sel saraf, sel saudara yang baru, sel darah yang baru kan. So itu perlu ada banyak sumber protein ya. So dengan bancuh ini, dia ni ada 2 flavor tau. Ada vanilla, ada coklat dan sedap kedua-duanya. Boleh bancuh beserta dengan buah-buahan yang anda gemari. Ya, so sambil makan susu ni, sambil makan buah kan. So sangat sedap lah ya. So dia ni satu scoop tu bersamaan dengan 13 gram protein, bersamaan dengan lebih kurang 1 ekor ikan setengah. 1 ekor setengah. Satu ekor setengah ikan dimakan. So maksudnya itulah dia, maksudnya banyaklah dia punya portion tu kan. Dia punya khasiat dia tu banyak. Dengan 1 scoop pun dah kita ibarat macam makan 1 ekor setengah ikan ya. Okey. Alright. So kena ambil ya. Orang stroke nak kalau orang tak boleh nak makan, ada susu kan, yang tak boleh nak makan secara fizikal, dia tak boleh nak mengonyah sebab takut tersedak ke apa kan, jadi dia boleh ambil melalui e-tube. Okey, last kali kita juga boleh selain makan untuk dalaman, untuk mencepatkan pergerakan, memudahkan pergerakan kan, kelegaan rasa sakit-sakit di badan tu boleh guna masa sosial juga MSM gel. Masa sosial ni lebih kepada untuk otot, untuk saraf, untuk saudara, untuk urut, dia lah krim panas. Bila kita pakai tu kita akan rasa panas dulu, lepas tu baru sejuk. Ya, ini pula untuk tulang. Aloe MSM gel ni untuk tulang ataupun sendi kan. Dan dia bila kita pakai pun nanti akan firmkan tau otot kita. Akan firmkan otot kita, akan firmkan kita punya kulit kan, tegang. So dia dia jadi otot tu jadi tak adalah menggelebih kan. So dia memudahkan pergerakan lah boleh letak kat sendi dan juga satu badan. Kita ada juga testimoni orang yang stroke bila dia urut, sebab oleh kerana dia sejenis krim. Bila krim dia senang masuk tau, dia senang serap. Dia tak melekit-lekit, tak berlengas di kulit. So beza kalau orang yang buat urutan yang urut tu memang itu untuk lebih pada urut. Bila kita pakai minyak kan, bila kita pakai minyak, kita urut tergosok tu, itu minyak tu sekadar untuk memudahkan kita menggosok supaya tak kesat lah kan. Tapi minyak ada di kulit saja untuk kita mengurut. Ini dia merawat ke dalam. So maksudnya kalau dah urut pun boleh pakai ini juga kan, boleh pakai Aloe Muscle Lotion untuk merawat ke dalam. So dia akan cepat meresap dan akan lakukan pemulihan hingga ke dalam lah kan. Sebab dia ada aloe. Aloe ni ada lignin. So bila ada lignin, dia akan meresap ke dalam badan, dia akan melakukan kerja-kerja pemulihan dengan cepat. Okey. Ini sedikit pengungsian lah. Disebabkan amal pada konsisten dan tu. Yang Kak ni sebab Bergerak. nampak dia dulu. Okey Kak ni. Ni customer Kak Wati ni. Kakak ni. Kakak ni nama dia Kak Linda nama dia. Ni pun Linda. Ini pun Linda juga nama dia. Kan? Kak Linda ni dia dulu stroke. Dia seminggu selepas dia kena tu datang tempat Kak Wati. Dan dia ni stroke dia jenis dia boleh berjalan tapi terhoyang-hayang dan dia jadi juling. Dia jadi nampak vision tu banyak, dia nampak banyak orang. Dia tak tahu yang mana satu. So tu yang dia punya stroke dia tu. Ni muka pun drop Kau kat sentuh. Yang Kak ni sebab nampak dia dulu. Akak pergilah ni. Rupanya yang kat sentuh tu. Bukan. Dia kan? Tengok punya dua double tu akak nampak. Double vision tu jadi macam banyak benda objek tu kan. Nampak jari akak. Dia bukan. Dia tak jari dia. Subhanallah. Tu yang membuatkan akak jadi macam terhoyang-hayang kan. Rasa berjalan tu rasa tak seimbang. Sebabnya kita nampak semua benda jadi banyak kan. Alhamdulillah lah. Sebab masa tu mata kak kan sengit kan. Dia sengit. Jadi tu nampak ada gambar tu. mata tu sampai ke atas tu.
Alhamdulillah kan dalam tempoh berapa sebulan kot ya. Tak sampai. Dia sebab 15 bulan November. 15 Disember akan dah kira macam balik daripada buat ni macam Bekam akupuntur tu. 20-an punya date agak dah okey. Dah okey dah ya. Berjalan je lah. Alhamdulillah. Memang ambil masa sikit kan tenaga tu. Okey. Sebanyak kak ya. Sihat kak ya. Kakak ni dia seminggu selepas dia kena stroke datang tempat kat YT. Dia buat rawatan lah kat pusat bekam kat YT dulu. Sekarang kat YT dah tutup pusat bekam kat YT. Tahun 2024 kat YT dah tutup pusat bekam kat YT tu. So kakak ni dia kena tahun 2022 tak salah kat YT. So dia ni seminggu selepas dia kena stroke dia buat rawatan pada kat YT dan keadaan dia tu yang hayang, dia double vision, dia nampak orang banyak dan mata dia agak juling sikit, dia lari kan, dia macam juling. So dia boleh bercakap tapi maksudnya stroke ni tak sama setiap orang. Dia sebab itulah di bahagian otak kita ni ada tahu bahagian penglihatan, ada bahagian pertuturan, ada bahagian tangan, organ-organ kita pun ada kat sini. So ada tangan kaki pun ada kat sini juga. Dekat kepala kita ni ada bahagian tangan, bahagian kaki. So bila kena tersumbat tu nanti dia tengok kat bahagian mana yang dia jamkan kita punya saraf tu. Macam Kak Linda, dia dekat kaki boleh bergerak, cuma Tuhan yang hayang hilang keseimbangan. Dia jamnya pada mata dia. Jadi juling, dia jadi macam banyak vision dia. Yang ni pula kita tengok ya. Ini pun nama Linda juga. Dia testimoni suami. Apa progres suami sekarang ni? Untuk suami yang paling Dengar ketara tak? sangat Dengar masa seminggu lah Lina perasan perubahan muka, kulit muka dia nampak tegang, nampak remaja. Sebab muka dia orang sakit kan, bila orang sakit berubah muka, so kita jadi perasan. So jadi masa tu Linda baru perasan cakap lain macam kulit muka ni kan. So jadi itu yang pertama Linda nampak perubahan. So dan alhamdulillah dalam masa 4 bulan konsisten guna produk, nampak kesan lain pada diri dia. Dia dah boleh bergerak, dia boleh jelas percakapan dia. Dan jadi Linda teruskan juga sampai sekarang alhamdulillah banyak progres yang dia dah dapat pada suami Linda. Cuma tinggal lagi untuk dia berdiri dan berjalan sahaja. Sekarang dia dah boleh duduk lah sebenarnya. Duduk boleh dah alhamdulillah. Dengan bantuan kita bangunkan dia, lepas tu kita biar dia stay duduk macam biasa, dah boleh dah. Macam mana makan dia Linda? Macam mana dulu kalau tak stroke biasanya makan pakai tube kan? Betul. Dulu masa permulaan dulu dia memang kena pakai tiup susu lah. Dalam satu hari 7 kali. Setiap 3 jam sekali dia akan minum susu. So sekarang ni alhamdulillah dia dah boleh makan macam biasa dan selera dia macam orang yang tak ada penyakit lah. Masya-Allah. So suami kena stroke sebabkan apa tu? Darah tinggi ke, kecil manis ke ataupun kolesterol tinggi? Darah tinggi pun ya, kolesterol tinggi pun ya. So sekarang ni macam mana bacaan darah tinggi kolesterol macam mana Linda? Alhamdulillah last hari tu pas ambil darah tu doktor kata normal. Daripada 200 lebih dia penurunan tekanan darah tu ke 143, 149. Alhamdulillah. Dah banyak turun ya. Betul. Masya Allah. So Linda ni sebenarnya orang baru bukan orang baru. Muda. Orang muda pun kena ya. Suami pun sebaya lebih kurang kan. Maksudnya orang muda pun kena juga dan suami dia daripada 200 darah tinggi tu dah turun dah jadi 140 lebih je kan. So alhamdulillah dah nampak dah progres dalam tempoh 4 bulan dia makan ya. Kak Carol ni pun dia pun pesakit stroke juga dan dia memang bila orang sakit stroke macam Linda pun ceritakan muka dia akan jadi nampak tua kan. Tapi bila makan produk Forever muka akan jadi reverse, nampak lebih muda daripada usia dia sebenar. Macam Kak Carol ni Okey, so katanya cepat kan. Okey. So siapa yang belum jadi ahli kan, cepat-cepat join Forever Living sebab kita nak bagi free saja aloe vera gel ni tuan-puan. Nak bagi percuma saja aloe vera gel ni. Okey, so bayar RM90 akan dapat aloe vera gel ni percuma yang mana anda guna untuk detox toksin apa semua kan, jimat RM27 dan lepas tu anda boleh beli produk-produk Forever tadi, produk-produk untuk stroke tadi tu kan, anda boleh guna. Anda nak beli package ni pun boleh. Yang kita masih ada package ni. Kalau beli package ni lagi beli satu set ni dapat lagi murah. Dapat lebih bukan RM15 tak silap kat YT. Dia punya dia punya jimat dia tu daripada kalau beli loose. Lepas tu kita pun ada package juga
boleh beli ketiga-tiga alo ni. Lepas tu sekarang ada promotion, Merdeka promotion ni. Itu kalau beli RM399 akan dapat RM30 produk voucher. Boleh tukarlah apa-apa barang, boleh tukar segera apa-apa barang RM30, ataupun nak claim pada masa akan datang, ataupun anda beli RM699 dapat RM60 produk voucher, RM999 dapat RM90, dan kalau beli RM1,200 lebih akan dapat RM130 produk voucher, tuan-puan. Ini khusus untuk pada bulan ini saja, bulan Merdeka ni kan, bulan 8. Dan kalau siapa yang tak join jadi VIP lagi, nak beli produk kan, sebabnya nak makan ni tuan-puan, dia bukan boleh sebotol dua. Bukan sebotol dua. Memang takkan jadinya lah kalau sebotol dua. Macam Nida tadi pun cakap, 4 bulan kena makan baru nampak perubahan ya. Dan bergantung pada orang lah. Macam tadi Kak Linda tadi tu, yang customer Kak YT tu, dia makan selama sebulan lebih. Dia datang tadi tu pakai dia drive sendiri tahu. Sebelum ni anak yang drive kan, hantar anak dengan suami. Sekarang dia sendiri yang drive sendiri, datang ke tempat YT buat untuk treatment seterusnya dan beli produk sekali. Dan dia tu makan konsisten produk-produk yang Kak Bati saran tadi tu selama dia sebulan lebih. Dan dia tu lah, dia kena makan banyak lah. Dia sebulan lebih tu kan, tak boleh makan sebotol dua. So that's why kita sarankan terus jadi VIP supaya anda dapat banyak produk, tak putus produk. Dan dan bila anda nak beli balik, dah produk anda dah habis, nak beli balik tak berat lagi dah. So anda akan dapat 30% diskaun produk Dan bila beli set VIP ni, anda pun dapat juga perkhidmatan RM500 perkhidmatan daripada harga asal VIP. Sebab ikutkan harga asal VIP ni, nak jadi VIP tuan-puan kena RM2,000 lebih masa zaman Kak YT dulu. Tapi anda hanya bayar RM1,600 lebih saja kan. Dan anda dan anda dapat produk voucher RM130. So total anda boleh dapat jimat RM630 bila ambil package VIP ni. Ya, siapa yang tak jadi VIP lagi kan, cepat-cepat grab ya. Boleh hubungi anda punya leader yang bawa anda masuk dalam kita punya sesi Zoom pada malam ini ya. Okay, so Kak Bati dah habis presentation Kak Bati. Okay, sekarang Kak Bati nak jawablah soalan sekiranya ada. Okay, sekiranya anda ada pertanyaan, sebarang pertanyaan boleh tulis kat ruangan komen ni, kat ruangan chat tu. Okey, tadi Kak Bati ada yang bertanya ya. Sekejap tadi Encik ni Eagle Warrior tadi ada tanya bila kita genggam jari dan bila kita nak buka salah satu jari, tak boleh nak buka dengan sendiri. Gejala itu nak jadi adakah gejala itu gejala stroke? Ni sini bukanlah ni bukan gejala stroke. Ni ialah trigger finger biasanya. Kita panggil trigger finger. Ya, tapi ini adalah salah satu masalah saraf dan juga dekat chip kat sini ni. Dekat sini ada berlaku keradangan. Kat sini ada sendi dia mungkin dah haus. Bila dah haus, dia pegang saraf kita tu. Membuatkan kita tak boleh nak nak buka tangan kita secara auto. Kita terpaksa manual kan. So ini maksudnya ada masalah pada saraf dan juga pada sendi kat sini. Kena ambil aloe vera gel, ambil omega 3+, ambil kalsium, ambil bipolen juga dan juga vitamin C untuk masalah ini. Dan juga boleh urut. Sebab Kak Bati ada juga seorang customer Kak Bati datang daripada Juasih. Dia ada masalah trigger finger. Dia kata dia memang satu jari tengah lepas tu kan. Jari tengah lepas tu kan nak tunjuk pun tak boleh kan. Dia kata memang jari tengah ni dia kena buka secara manual. Tak boleh buat secara auto. So alhamdulillah dia ambil aloe vera, dia ambil basic je, aloe vera, minyak ikan, vitamin C. Aloe vera, omega, vitamin C, dan dia ambil yang tadi massage lotion juga MSM gel. Dia sapu, alhamdulillah dah boleh buat automatic. Sedangkan dia kata dah macam-macam bisnes, macam-macam produk kesihatan dia dah makan, dah macam-macam platform company macam ni kan, dia dah join tapi tak sembuh. Sebab apa? Sebab kita ada aloe vera tu kan. Bila cuci usus, dia boleh bawa absorb nutrisi, barulah boleh merawat daripada dalam. Okey. Lagi kalau pesakit yang susah nak terlampil macam mana? Okey, macam tadi. Okey, anda kata kalau orang tu susah nak terlampil kan, contoh macam omega boleh pecahkan. Boleh masuk dalam aloe vera sekali. Boleh pecahkan masuk dalam aloe vera. Lepas tu kalau macam vitamin C tadi tu kan, boleh isap-isap sebenarnya, boleh patahkan. Lepas tu kan Kak Bati suka sangat Forever Living sebabnya dia membuatkan suplemen kita ni boleh dia menyantuni tau. Dia buat satu suplemen yang boleh menyantuni
semua peringkat usia, semua peringkat keadaan kesihatan. Kalau orang stroke, kan, jadi kalau anda kata tak boleh nak telan, boleh, contoh vitamin C tu boleh patahkan, boleh ramas, letak dalam air bagi minum. Ya. Lepas tu bipolen pun boleh ditumbuk-tumbuk, sebenarnya dia boleh ramas. Boleh ditumbuk-tumbuk, boleh dihancurkan, boleh ramas, boleh tak, boleh salut dengan apa? Madu, kan, boleh madu, lepas tu boleh bagi. Tapi kalau anda kata susah nak menelan pil, kan, macam maksudnya bipolen tu boleh ditumbuk-tumbuk. Macam anak Kak Baiti pun sama. Anak Kak Baiti pun diorang tak boleh nak telan-telan, budak-budak kan tak nak telan pil. Macam bipolis ke bipolen, kan. So Kak Baiti tumbuk-tumbuk, Kak Baiti salut letak madu. Lepas tu kacau-kacau, aduk-aduk, kan, dia akan jadi satu macam sirap lah. Dia macam satu makanan yang sedap, macam coklat. So kita ambil sudu, kita suapkan. Lepas tu dia boleh telan. Lepas tu boleh sulam dengan air. Sangat mudah ya sebenarnya. Kalau yang boleh, lepas tu minuman tadi tu macam vitamin C ke, kan, kalau ni boleh masuk dalam Flavolite. Lepas tu tadi minyak ikan pun boleh masuk dalam Flavolite, boleh pecahkan. Ya. Okey, so hopefully boleh membantu ya tadi Encik Zul tadi. Okey, Chin Tuat nak tanya kalau makan omega 3 plus, lepas tu kan rasa pening kepala, kenapa ya? Okey, sebenarnya kan bila pening kepala tu, itu salah satu gejala tau. Gejala healing crisis. Kita namakan healing crisis ataupun kesan penyembuhan. Bermaksud Encik Chin Tuat, maksudnya toksin dalam badan kita ataupun kolesterol dalam badan kita sedang dikerahkan untuk keluar. Sedang dinyahkan tau untuk keluar melalui badan. So dia akan, bila dia selama ni dia menempel dekat dinding, kan, kat dinding. Lepas tu bila kita makan omega ni dia akan tanggalkan daripada dinding tu. So membuatkan saudara kita tu kan akan jadi lebih sesak, lebih padat, lebih banyaklah orang kata apa, kolesterol yang masih yang ditanggalkan daripada dinding-dinding yang melekat kat dinding saudara kita tu. So kita punya trafik darah kita tu jadi sesak, jadi jam kat situ. So bila jam, so oksigen tak sampai ke otak, jadinya kita jadi macam pening kepala. So apa caranya ialah kita kena banyak minum air. Banyak minum air. So barulah dia boleh tolak, dia langgah semua kolesterol keluar ikut pembuangan kita, ya. Pergi ke hati untuk dibuang ke melalui pembuangan. So maksudnya kena banyak minum air jugalah, ya, sepanjang dan tempoh makan suplemen ni. Kan, anak-anak kalau dalam tempoh pemulihan, dalam tempoh 2 minggu awal, kan, memang kena makan suplemen dengan banyak dan juga kena banyak minum air juga. Okey, Flavolite ni kita buat makanan harian boleh ke? Ya, boleh. Encik Faizul, tadi Kak Bati tunjukkan tadi, boleh blend dengan buah-buahan. Kalau Kak Bati suka blend dengan carrot lah, dengan buah naga lah, kan, dengan pisang pun Kak Bati suka, kan. Boleh jadikan the breakfast. Tak semestinya nak kena tunggu stroke dulu. Kan, nak kena tunggu stroke dulu baru nak makan Flavolite. Tak semestinya. Itu maksudnya Flavolite ni boleh jadi pengganti makan. Maksudnya boleh jadi pengganti makan breakfast kita. Contoh kalau macam puasa, kan, itulah Kak Baiti punya menu untuk sahur tau. Sepanjang puasa, sepanjang bulan Ramadan memang tak ada makan nasi untuk sahur tu, makan Flavolite. Tu lebih mengenyangkan. So kalau kita nak untuk harian pula, boleh kita gantikan sebagai menu sarapan ataupun menu makan malam. So kita tak payah makan malam, ataupun ada orang dia tak nak makan tengah hari sebabnya hari tu sibuk, kan. So dia makan pagi breakfast yang berat, tapi dia makan Flavolite untuk sepanjang hari dia tu. Pun boleh juga, boleh diimprovisekan ikut kehendak sendiri. Tapi memang dia mengenyangkan. Okey, lepas tu acajang, vitamin C tu boleh ambil ke 2 biji sekali makan? Boleh. Boleh, tak ada masalah acajang. Sebab vitamin C kita ni kan dia ada madu tau. Dia bukan hanya sekadar vitamin C yang ada vitamin C rasa masam je. Dia sebenarnya rasa masam manis juga ada, sebab dia ada madu sekali. So Forever ni dia buat satu vitamin C tu yang tak rasa masam sangat sampai membuatkan perut kita jadi macam sakit. Macam setengah vitamin C lain dia masam gila, kan, betul tak? Makan masam gila, tapi kita tak ada. Kita punya vitamin C nyaman di perut. Sebab apa? Sebab dia ada madu dan dia ada oat sekali, kan. Okey, vitamin C kita lain berlain. Dia satu-satu vitamin C yang ada oat. Lupa Kak Bati nak cerita tentang vitamin C tadi, Okey, Assalamualaikum. Package VIP ada tak? Ada semua tak produk-produk tadi tu?
Najib Sulaiman. Okay, actually package VIP tadi tu semua produk-produk yang Kak Wati tunjukkan dia ada tau dekat package VIP kecuali vitamin C sajalah dengan yang untuk urut tadi tu. Aloe vera ada, omega ada, Forever Light ada, Bipolen ada dan madu pun ada. So Encik Najib boleh tengok balik semula ya. Sekejap Kak Wati tunjuk sekali. Apa nama dia? Package VIP tadi tu kan. Ni dia. So boleh ambil contoh macam ni dia ada omega, ada contoh package pertama ni kan. Package pertama ada omega, ada aloe vera, ada omega, ada madu. Kalau package kedua ni ada aloe vera, Bipolen, ada omega, lepas tu ada vitamin, ada Forever Light. Lepas tu kalau package yang terakhir ni dia fokus kepada detox basic sajalah, aloe vera dan juga omega. Tapi sekiranya anda kata kalau nak tambah-tambah lain, boleh je. Nak kalau sekarang kan dapat RM130 kan produk voucher. Contohnya kalau ambil set ini, set yang ketiga ni. Set ketiga ni sebabnya aloe vera memang makan habis cepat. Sebenarnya aloe vera gel ni sebabnya dia biasanya 1 minggu dah habis dah aloe vera gel ni kan. So kalau anda kata sini ada 12. So 1 bulan 4 botol. So ada 12, 3 bulan kan. So jadinya kalau dah dapat RM130 ni kan, produk voucher, bolehlah tambah Bipolen ke, nak tambah madu ke kan. Sebab dan dapat harga VIP terus. Maksudnya dapat harga VIP terus dan boleh guna 130 ni untuk tambah lagi pembelian mana-mana produk yang nak lah. Okey. Okey, tadi Encik Zahari, kalau macam saya baru pertama kali nak mula, berapa bayaran pendaftaran? Okey, kalau untuk pendaftaran pertama kali kan, first Encik kena jadi ahli Forever Living. Encik kena jadi ahli Forever Living, bayar RM90 kan, akan dapat 1 botol aloe vera gel percuma. Encik Zahari. Okey, lepas tu akan dapat nombor ID. Lepas tu dapat nombor ID tu nanti boleh beli package VIP terus. Kalau ada bajet boleh beli package VIP ni, terus dapat harga lebih kurang, beli total semua lah 1,500 lebih lah, 1,500. Contoh kalau ambil package ni 1,578. RM90 tadi keahlian seumur hidup untuk dapatkan nombor ID. Lepas tu dapat beli ini sebagai harga ahli lah Encik Zahari. Okey, lepas tu tadi Encik Puan Siti Rafiqah, saya pun ada sakit krem bahagian jari tengah sebelah paling sakit. Jari tengah. Oh, okey, paling sakit. Makan kalsium, alhamdulillah sakit tu dah beransur baik sehingga kini. Alhamdulillah. Kak Siti Rafiqah dia bagi testimoni kat sini tuan-puan. Dia ada krem kan bahagian tengah ni kan, bahagian tengah. Tu yang boleh jadi trigger finger kan. Memang kena makan aloe vera, omega, vitamin C, kalsium. Lepas tu alhamdulillah dah beransur sembuh kan. Masya Allah. Terima kasih Kak Siti sudi share kan testimoni. Okey, jadikan macam Mak Jun. Apa tu Mak Jun? Ya betul, Ina. Jadikan macam Mak Jun. Yang tadi tu kan, vitamin Bipolen tu ditumbuk-tumbuk kan, ditumbuk, lepas tu letak madu. Lepas tu dia bila kita aduk-aduk kan, macam Mak Jun rupa dia. Sedap dan rasa manis lah. Macam budak suka. Macam anak Kak Wati, memang Kak Wati bagi macam tu lah kan. Tapi alhamdulillah diorang dah tahu dah kalau diorang sakit demam ke, diorang tahu dah makan tu. Tak ada nak ambil apa nama dia, benda-benda lain. Ubat hospital pun dah tak ada dah. Dulu ubat hospital pergi sunat. Dah pergi sunat je. Pergi sunat je masa tu. Maksudnya kalau sakit demam ke kan, ataupun harian sebelum pergi sekolah, itulah dia punya menu dia. Okey, so akak maintain makan omega. iPhone siapa nama? Okey, akak maintain makan omega pagi dan malam. Baru-baru ni kaki kanan macam krem kena kawasan tapak kaki tu. Adakah tidak balas? Baru-baru ni kaki kanan macam krem kat kawasan tapak kaki. Okey. Alright. Akak makan omega, aloe vera dan omega setiap malam kan. Boleh jadi itulah mungkin omega akak tu satu akak teruskan makan, tapi mungkin akak kena tambah dengan Bipolen dengan vitamin C. Kalau untuk masalah cramping ni, cramp ni sebenarnya ialah takut ada berlaku ni lah Kak. Cramping ni varicose vein. Varicose vein ni maksudnya kita punya saudara kita punya batang kaki kita tu sebenarnya ada saudara yang besar tau. Dalam saudara tu dia ada injap. Injap yang mana injap ni akan tertutup secara automatik
bila ada darah beku yang nak lalu daripada bawah ke atas. Sebabnya memang Allah jadikan macam tu sebab nak menyelamatkan kita. Sebab darah beku tu kalau masuk ke dalam paru-paru boleh sudden death sebenarnya. Ataupun kita panggil kalau satu penyakit itu nama dia pulmonary embolism, iaitu darah beku masuk paru-paru kan, datang daripada darah-darah beku yang ada dalam badan kita lah, terutamanya daripada kaki kan, kaki. So bila ada darah beku kan, maksudnya bila ada cramping tu, injap tu tutup sebab nak halang darah beku tu naik. So bermaksud ada darah beku kan. Maksudnya belum cukup lagi lah omega aloe vera tu kena konsisten makan lagi, dan kena banyakkan air, minum air juga sebab omega aloe vera ni umpama macam sabun yang bersihkan kita punya baju contohnya kan bila kita nak berlias baju kena pakai air banyak kan, pakai sabun, pakai air juga, so kena banyak minum air. Lepas tu kena ada contohnya vitamin C dan B pollen kan, untuk elakkan pada pembekuan darah tu. So bila darah beku tu dia injap tutup, darah beku tu nak lalu juga, dia akan lalu dekat urat-urat yang kecil-kecil tu. Tu yang kita jadi macam simpul mekarung kan, jadi macam cramping, jadi macam memulas kita punya, dia macam apa dipelulas kita punya urat tu kan. Gitu nak waktu malam, waktu tengah sejuk kan, cuaca sejuk ke, so darah tu mudah beku kat kaki. Ya. Okey, so tapak kaki pun sama, kedua-dua belah tapak kaki sakit, makan kalsium, sapu Alamas Lotion. Masya Allah, terima kasih Kak Siti Rafiah yang sudi sharekan testimoni dia ya. Okey, ni Kak Bati snap supaya ni minta kawan-kawan yang lain tu boleh snap kan testimoni Kak Rafiah ni, mudah-mudahan kita boleh gunakan untuk bantu orang lain juga. Ya, vitamin C rasa lemak-lemak kan. Okey, sedap sangat kan Ina. Okey, Encik Sabah, hai, kalau orang bersalin dalam pantang baby kuning tinggi patut ambil apa? Okey, baby kuning kalau isi ibu tu kena makan aloe vera ataupun makan ni lah aloe berry nectar. Aloe berry ni dia. Yang ni. Dalam gambar ni kita nampak ni dia yang betul warna merah-merah pink ni. Aloe berry, lepas tu omega. Omega kena ambil. Lepas tu ambil vitamin C dan juga Phil O Green. Ya, kalau orang bersalin ambil tu. Baby kuning ni sebabnya dia lah dia jaundice kan, sistem dia punya hati dia tu belum ni lagi, belum pulih, belum berkembang lagi. So si ibu tu kena ambil makanan kesihatan, so zat tu datang akan mengalir melalui susu si ibu tu. Nanti si ibu tu bila menyusukan bayi tu, nanti zat tu akan bagilah kepada si bayi tu. Okay. So, terima kasih kepada semua yang sudi bersoal jawab dengan Kak Baiti kat ruangan komen, kat ruangan chat. Kak Baiti doakan pada semua yang hadir dalam kelas kita pada malam ini. Okay. Ada apa-apa lagi ke nak tanya? Tak ada kan? Okey, so Kak Bati doakan pada semua yang hadir dalam kelas malam ini beroleh kebaikan, beroleh banyak ilmu pada malam ini untuk anda belajar dan anda praktikkan, anda bantu orang lain sihat ya. Okey, Kak Bati doakan semoga anda dikurniakan rezeki yang mencurah-curah, rezeki yang melimpah ruah kan. Rezeki yang membuatkan kita boleh mendapat pahala sehingga ke syurga. Okey. So terjadi pada Kak Baiti, mohon maaf sekiranya ada sebarang kata-kata Kak Baiti yang mengguris anda. Okey, yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu datang pada Kak Baiti sendiri ya. So kita tutup manja dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah.